hang tengok semua orang, hang tengok aku sudahlah, aku yang dah buat kerja cari makan bagi kat hang ni. Kita kata kerja dulu tu. Oh, yang kata dalam syurga esok, bidadari yang Allah hantar mai jadi isteri penghuni syurga ni, mata dia pun tak tengok orang lain. Mata dia tu kira kenal kita aja, tak kenal orang lain dah. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dekat kita sampai macam tu. Kata mereka itu, yakni kata isteri-isteri penghuni syurga yang bidadari ni, dia berkata apa? Demi kemuliaan Tuhan aku, tiada aku lihat di dalam syurga yang terlebih cantik, terlebih handsome, terlebih ganteng daripada engkau. Ganteng tak ada lah saya sebut. Ini dia sebut yang terlebih cantik daripada engkau. Dia kata pula dekat lelaki dia, dia kata, abang, bagi saya abang seorang lah yang paling handsome yang pernah saya jumpa. Kita pun misal tuan-tuan. Betul ni, angkatan ni betul. Tuan-tuan, syurga esok Tuhan dia bagi bukan sahaja keperluan fizikal, dia bagi juga keperluan spiritual. Keperluan spiritual ni apa dia tuan-tuan? Puji-pujian. Itu spiritual. Kita kalau kita kerja kerajaan, kita jadi ketua jabatan, kita kena ada ni elemen-elemen apa nama puji-pujian spiritual ni, kena ada. Kita ada staff kita ada kaki tangan kita. Bila dia apa buat kerja apa-apa sikit mai hantar kat kita, kita tengok-tengok, oh kita kata bagus. Puji dia kata bagus tu tuan-tuan. Dia masuk tadi pintu celui, dia nak keluar tak celui pintu. Dia syok pasal bos puji dia. Benda ni Quran aja. Quran aja. Dengan bini pun samalah. Kan? Lama-lama sekali lah, jangan selalu. Lama-lama sekali makan air. Ni ambil resipi mana ni, sedap lain macam ni. Allah, tuan-tuan, dia turun melenja ni, syok pasal lelaki puji dia. Dia kata menikah 25 tahun tak pernah puji. Hari ni pergi puji ni ada apa-apa kan ni abang? Puji sekali-sekala. Sekali-sekala kena bagi. Kita ketua jabatan, orang hantar kita pergi kursus. Pergi kursus Kuala Lumpur, ke Langkawi, ke Medan, ke mana, ke apa semua. Balik main. Dalam pejabat ada berapa orang? 25 orang staff. Beli key holder, keychain. Harga RM1.05. Satu. Allowance kerakyatan kita pun pakai tak habis. Allowance kerakyatan tu untuk kita rakyat orang, kita duk balas kat kita. Belilah key holder ni. 15 ke 20 ke 25 ke balik main, panggil masuk seorang-seorang. Panggil masuk seorang-seorang. Masuk macam mana? Saya tak ada seminggu apa di pejabat macam mana. Dia kata okey bos, semua tak ada apa. Nah, ambil kang satu. RM1.50 bang. Oh, yang tu pun tak boleh bagi. Pasal apa? Pasal kita tak ada puji-pujian spiritual. Syurga esok Allah bagi benda ni. Allah hantar mai bidadari kata dekat kita. Dia kata, abang, saya tak pernah tengok orang yang seganteng abang. Kita kata, seganteng ke dua ganteng? Kita tidak ada. Seganteng ke dua ganteng? Abang ganteng. Dia kata, okey. Nampak tuan-tuan? Puji-pujian tu wujud di dalam syurga. Dia kata, alhamdulillah Tuhan yang jadi engkau suami aku. Dia appreciate kita. Dia tunjuk, kata dia ni kira kita lah hero dalam hidup dia. Dia kata, alhamdulillah saya dapat abang jadi suami saya. Tuan-tuan, siapa yang tak suka dipuji? Angkat tangan. Yang tak suka dipuji. Kan? Kita tuan-tuan kadang-kadang hari lahir kita, anak kita duduk mengaji di universiti mana tu, hantar mai satu SMS dekat kita. Selamat ulang tahun kelahiran ayah yang keberapa apa semua. Ayah, you are apa, tulis orang putih sikit belah hujung. Walaupun duk marah bahasa Inggeris ni, tulis juga orang putih sikit. Kan? Tulis sikit orang putih tu, you are my hero. Baca tu. Bangga tuan, bangga. Anak bagi satu word tu ya. Ayah, you are my hero. Dandan bahasa hero kita ni. Dandan bahasa hero. Nampak tuan-tuan? Saya dulu kawan rakan sekerja dulu kan. Bila mai hari ibu ke apa ke, anak dia ni buat kad ucapan hari ibu ni, buat sendiri, tulis kata-kata yang apa? Yang menghargai mak dia ni. Dia cikgu perempuan, tulis yang menghargai mak dia ni. Bila dapat ni buka, teriak tuan-tuan. Teriak.
kita tengok awak cikgu pasal apa rumah. Tunjuk kat kita, kad anak buat. Bukan beli punya, buat punya. Buat, tulis tangan apa, tulis abang mak lah apa-apa dalam hidup dia. Teriak ni, sentuhan tu. Sentuhan tu. Dia sentuh lubuk yang paling dalam hati dia. Lubuk tu kalau pergi usik tuan-tuan, cerita dia yang mata. Tu, nak sentuh orang tu. Nak sentuh, nak pergi sampai ke lubuk tu. Tu kata sentuh air mata. Dia merasai tu kepanasan kasih sayang anak dia tu, rasa. Air mata yang keluar, tak boleh cakap apa dah. Oi, kita kata baguslah cikgu dapat anak macam ni. Kita pula pergi buh pula lagu tu. Lagi deras air mata ni. Kita tengok, kita buh lagi. Kita kata cikgu, tak semua orang dapat anak macam ni cikgu. Tuan-tuan nampak tu, lubuk tu dah kena dah. Lubuk tu dah kena dah. Tuan-tuan, inilah yang Quran ajar kita. Dia suruh kita benda-benda macam ni. Benda-benda macam ni. Hari ulang tahun kelahiran kita, bukan soal nak pergi beli kek 3 tingkat. Mak kita yang kita nak kena ingat. Pasal apa? 45 tahun dulu dia bersabung nyawa nak beranak kita. Bukan soal kek nak potong 3 tingkat. Dia yang kita kena ingat. Telefon 12 1 minit telefon dah. Mak, terima kasih mak. Teriak orang tua ni. Tuan-tuan, tumpang ada mak ni, jangan tak buat benda macam ni. Bukan kita nak bagi dia teriak. Bukan kita nak bagi dia teriak, tapi kita nak bagi dia tahu kata kita sayang dia. Kita punya birthday, bukan kita tanya dia, mak esok mak nak makan apa, saya nak pergi cari. Mak esok saya ambil cuti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang bau macam wayar bakang mana. Kelang tak potang ni. Pasal saya duk baca dah tadi, Nabi dia pergi dulu, takut saya lari dulu pula cari dulu. Dia kata apa tak boleh pakai. Baru tadi duk baca hadis kata bunyi apa Nabi sampai dulu, ni baru bau wayar dia lari dulu. Habis bulan depan tak main dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam ayat ni, dia kata lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Maksud dia, dan tiada jima akan mereka